Hari ini Akidah berada di Jambatan Renjani. So, ini adalah antara jambatan tertinggi yang ada di Indonesia. Tengok ke bawah. Wow. So, grup Akidah 25 orang. Separuh daripada grup surrender, tak nak naik jambatan ni. Jadi kalau korang tak naik jambatan ni, korang tak akan dapat naik Keranjang Sultan kat hujung sana. Jadi nak pergi ke Keranjang Sultan, kena juga wajib lalu Jambatan Renjani. Betul Bapak Ali, inilah guide kami di Bandung. Hey, jom kita ke Keranjang Sultan. Tadi Akidah berada di Jambatan Renjani, sekarang Akidah berada di Kawah Renjani. Inilah Kawah Renjani. Kawah Renjani ni saiz dia lebih kecil berbanding dengan Kawah Putih, tapi kalau di sini korang boleh lebih dekat lagi dengan punca air. Korang boleh experience suasana yang lebih magical, vibe-vibe yang berasap macam dekat belakang. Kita tengoklah, inilah punca batu sulfur. Punca dia betul-betul ya. Wow. Oh, power betul. Okay, so sekarang ni Akidah nak naik Keranjang Sultan kat sini pula. Okay, jom. Okay, so sekarang kami nak naik Keranjang Sultan. So dalam proses untuk apa? Cuma apa perasaan masing-masing ni? Okey tak ni? Bawa tangan kat semua.